tindakan seterusnya, apa yang perlu seseorang itu apabila dah dapat sign kan, tanda-tanda macam tak okey bahu aku ni. Okey, apa yang perlu mereka lakukan, doktor? Tindakan pertama ialah jumpa dengan doktor pakar. Jadi doktor pakar ini akan buat pemeriksaan dan siasatan. Jadi kita kena confirm, kita kena pastikan bahu ini memang bahu beku kerana keradangan selaput dan bukan masalah-masalah lain. Kadang-kadang pudi hempedu yang beradang pun boleh menyebabkan sakit di bahagian bahu. Jadi banyak faktornya yang kita kena siasat. Jadi kita dah tahu dengan pastinya bahu beku ni kerana masalah di bahu, keradangan. Yang paling pentingnya kena makan ubatan sakit. Untuk awal je. Salah satunya. Kerana kenapa saya fokus pada ni, ramai masyarakat kita tak mau makan ubatan sakit. Dia rasa takut, kata kenapa nak makan ubatan sakit ni. Dia jangka masa yang pendek, bukan jangka masa panjang. Kerana kesakitan tu berlebihan, kita kena kurangkan sakit. Selagi sakit tu tak kurang, kita nak gerak bahu pun susah. Jadi tak gerak bahu tu lagi jadi beku. Saya pernah melihat satu pesakit, dia nak angkat sikit pun tak boleh, teruk sangat dia punya bahu bekunya. Jadi dengan ubatan sakit ni, dia akan kurangkan kesakitan dan keradangan. Dan selepas tu kita akan sarankan fisioterapi. Dan fisioterapi pun dia akan meningkatkan julat pergerakannya dan memastikan pesakit itu tidak mengalami kesakitan semasa terapi itu. Jadi dengan tidak mengambil ubatan sakit ni, agak susah kita nak buat terapi. Jadi dia kena dua-dua sekali lah. Dan jikalau keradangannya lebih tinggi dan dengan julat pergerakan pun tidak ada improvement, maka kita kadang boleh buat suntikan. So suntikan tu ubatan sakit dan dengan steroid. Suntikan ni akan mengurangkan keradangan pada bahagian bahu. Kadang-kala dia berjaya, kadang-kala masih lagi tidak mendapat julat tu. Dan selepas itulah baru kita akan sarankan pembedahan artroskopi. Jadi pembedahan ni bukan macam dulu kena buka besar-besar. Dia minimal invasif dengan menggunakan kamera, dan kita akan membuat pembedahan tu dengan artroskopi punya instrumen lah. Macam kita lihat di yang dipaparkan tu. Maksudnya awal makan ubatan sakit dulu supaya kita boleh bergerak, at least bila pergi hospital. Bila pergi hospital mungkin doktor akan kesan dan mungkin ada suntikan khas. Dan kalaulah buat pembedahan doktor,